Malam ni kita amal ayat ni, kita baca doa ni, mudah-mudahan kalau ada jin iblis dalam tubuh badan kita, dia akan terbang pergi. Jangan kita undang tetamu yang tidak diundang ini. Susah hidup kita. Nak ada doa tu? Kata ulama, siapa baca doa ni dia tak akan kena stroke. Siapa baca doa ni ada saka baka dalam hidup dia, dalam keturunan dia akan terbang pergi ke lain. Dan siapa baca doa ni, insya-Allah rumah dia akan selamat, terutamanya rumah yang nampak kelibat dan sebagainya. Insya-Allah dia akan keluar. Ikut saya baca doa ni. Kalau nak lah, nak ke tak nak? Doa ni adalah doa Nabi Sulaiman AS, yang mana insya-Allah siapa baca doa ni selamat dia daripada segala gangguan. Ada saka baka apa ni, niat biar keluar, aku tak nak ni, benda ni boleh menyusahkan aku nak mati suatu hari nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Unashidukum bil ahdil ladzi akhadhahu alaikum Sulaiman an takhruju wa tarhalu min baitina unashidukumullah an takhruju wa la tu'zu ahada wa tarhalu min baitina. Aku bersumpah dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu, bahawa kamu keluarlah dan berpindahlah daripada rumah kami. Aku menyeru akan kamu, wahai saka baka, wahai jin iblis, bahawa kamu keluarlah dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun, dan kamu berpindahlah daripada rumah kami. Okay, saya dengan nama Allah mengijazakan doa ini untuk diamalkan untuk mengelakkan stroke, saka baka sebagai ikhtiar kerana Allah Ta'ala.